Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya sama com kau ni. Apa Bubun? Luar jungle ni bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Lawak ke tu. Masuk zona line vibe luar biasa. Frekuensi naik fokus terjaga. Konten raw style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anwar Anwar Mind on level. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. So hari ni saya bawa mak saya pergi ke office. Mak peminat. Kita ada. Tunggu apa? Kau memang jenis datang sekali ya? Shopping. Datuk. Mak ni lah Datuk orang kaya. Oh, first time jumpa. Ni orang kaya tak, dia bukan first time nak jumpa. Dia dah berapa kali dah kencing. Mana ada kencing? Ada WhatsApp. Rezeki lagi. Ada mana tu ni? Tak apalah, dia dah berkahwin, ada anak, kena urus. Sibuk. Sebab itu dia nak buat ni cerita hantu. Datuk Edi. Amri nak jadi hantu. Tapi Amri tak setuju nak jadi hantu. Aiman tengok, dari belakang dah nampak hantu dah Saya sikit. bawa cucu datang rumah. So, yang ni Datuk mak. Ni kira orang lama lah kat sini. Paling lama. Ni kira orang panggil Macam OG. mak. OG. OG. Apa mak pun nak review kat abang ni. Habis masuk, tolong aku dah ajar dah. Be, tolonglah ambil saya, be. Boleh lah, be. Aku dah ajar dah. Macam mana? Dah berdoa dah, nampak? Belum apa-apa dah doa. Belum apa-apa dah doa. Sebab dia doa dulu kan? Sebab kan dari itu lagi memang dia cakap dia nak masuk apa AI team. Dia kata kalau dengan tu tapi kali ni aku cakap mak kena pakai. Habislah, ada dua lah yang jungle lepas ni. Ada dua sudah saya ingat. Yang ni tak jungle. Tak jungle. Yang ni kalau kau nak tahu dia nak bengkel punya. Weh, mak. Dia nak bengkel tu. Macam ni? Kalau awak rasa awak setuju tak? Kalau dia nak bengkel. Boleh lah, kita bagi tas settlekan kereta oren tu dulu lah. Dekat mak. Jadi nanti nama apa? Com Garage. AI Com Garage. Lain baca. Macam So ni mak, Aiman kalau dia dekat, macam kalau kita datang kat kita dia memang macam kurang hyper ni. Tapi kalau kat office mak, ini mak. Dia paling handsome kat sini. Ni kalau Datuk, tidak Datuk paling handsome tengok tapi sebabkan dah ada orang rumah, dia setia pada yang satu. Tapi di hati mak tetap anak mak paling handsome kan? Betul? sama lah, siapa pun sama lah kan. Mak nak dia anak dia. Tapi no handsome apa? Handsome dua. Sekarang ama. Sekarang dulu tak handsome kan? Orang British lah saya tengok. Buang wajah warna. British. Penjajah lah, penjajah. Bukan, orang-orang Eropah. British tu kejap. British short hair. Bukan. Itu kucing. Mengkun lah, mengkun. Rambut dia. Semenjak masuk AIT ni mah dia sok culture mah. Sok kaca. Culture shock. Sebalik macam cakap Balik. Uish, dah pandai orang putih. Semenjak aku duk kata syok, dia pandai kata kat orang pula. Wah, lain macam. Mana ni kata syok mak. Salah lah, sebenarnya Aiman yang culture shock. Dia orang Malaysia tapi Haji Haji. Ni. Komen. Ni, komen. Aiman dah colour rambut. Bukan colour rambut lah. Tapi memang nampak. Kau tahu sebab kalau orang dah pernah colour, dia takkan orang tanya-tanya lah. Dia bukan colour, dia berjemur. Berjemur. Berjemur kat ni. Sunburn. Sambil tengok ni. Kenal kan? Dekat ni lah. Mak Tangan dia kurang Mas, kau ni dah kaya tak Dah, kau ni pendapatan dah setengah juta. Amin. 1,5 juta alhamdulillah. Punya tangan kosong. Tok, kalau awak plankan nak kena beli apa tu? Nak untuk bagi ada sikit, ada barang Beli sikit. gelang lah, gelang emas lah kan. Kalau macam yang murah-murah sikit ada barang mahal lah. Oh, Berkira. Ada Fia lah minta Kevin murah. Back coach. mahal. Berkira. Janganlah dulu ni ganau gini kena kota. Kalau Tak mampu nak beli mahal-mahal. Tak apa, beli je untuk mak. Beli Dia kau beli apa, bakal bagi. Mak masuk Peradaya nanti. Tak, bukan. Sekarang ni duit dalam bank ada ujung-ujung. Duit YT aku tak boleh keluar. Kau tengok lepas mak doa nanti. Confirm boleh keluar? Hari je. Confirm ya kau. Kalau macam tu mak, Allahumma inni aj'aluka
1 million. Amin. Amin. So macam mana? Ini mak kalau mak tahu dia memang orang Arab, dia pernah duduk kat Mesir. Tengok cara cakap pelat dia. Datuk ni bukan biasa-biasa mak. Itulah Datuk. Nama pun Datuk, mak pun tahu lah. Apa kaitan Datuk dengan Lain lah cakap Harry kan. Harry kemungkinan lah. Orang Sabah. Pelik je lah. Tak nampak? Aku orang Sabah. Kau kamera sini, kau tunjuk macam mana nampak? Aduh. Orang Sabah. Lama sakit buat tengkok. Baik, Isen. Okey. Kita bawa kenal Jom. dia lain. Kita bawa naik atas. Pernah jumpa lah Aina pernah jumpa. Jangan kenapa tak pernah jumpa pula kan? Fail tak pernah jumpa. Ini yang tak pernah jumpa. Fail tak pernah jumpa. Ini yang tak pernah jumpa. Ini saya punya mak. Mak, yang ni lah Harry punya. Harry punya. Inilah Pak Harry. Yang Harry yang time tidur kat rumah itu dia mengigau macam Pak ni lah dia. Tak mengigau Pak ya. Kau sampai kau mimpi kau bawa aku ya? Itu lah. Dia ingat sangat lah tu kan. Dia ingat Fail. Macam lelaki dengan Pak memang akan terngiang-ngiang. Kita gitu. Tak cakap tadi, tak boleh cakap betul. Tapi bukan semalam. Kenapa ke sini? Semalam dah Dia ada konten dengan Aslah. Semalam kena bergaduh. Siap lah nak Dah bercerita tidak? Comeback. Sehat. Siap. Okey. Baik. Oi. Dah lapar. Weh, Tengok tu dulu. mak. Dulu dong ni partner mak. Amri. Amri baru lagi. Aiman. Aiman dengan Aina. Dia partner dulu. Dulu kisah lama. Kisah lama. Ex lah, ex. Tak pakai. Tak pakai helmet. Bahaya lah tak pakai helmet. Yang gimana? Pergi kedai. Aina tak ikut? Lah. Sebenarnya mak nak itu kan. Mak dia nak menuntut Abang Alif untuk tak nak masuk sementara, tak nak masuk KP. nak masuk terus? Nak terus permanent. Kabel terus? Nak kabel terus. OG terus? OG terus. Tu. Kita Dia tips dari OG. akan partner dengan ni, Datuk. OG. Asal partner weh. Tak adalah partner konten lah. Boleh try, Sebab dia boleh dua try. OG kan. Boleh try rasa. Mak kalau mak tahu OG, Datuk memang dah OG. Dia memang orang lama lah. Level Dia paling paling lama. atas. Dia paling atas. Bawa Abang Lifan. Bawa Lifan OG lah. Yalah. Pangkat kat sini. Pangkat. So mak kalau masuk ni mak dia bukan mak sebenarnya baru. Tapi nak tak nak mak kena masuk OG juga. Kena dengan umur. Umur lama. Jom naik atas jom. Ni Aina bawakan mak. Ni OG mak. OG. Ni OG. Sebelah pun OG juga. Ni siapa? Ni siapa mak? Ini Alif. Mana Datuk mak? Mana Datuk? Mana Datuk? Mana Datuk kat sini? Datuk yang OG tu cakap. Yang OG sangat tu. Ni belah atas ni. Yang mana mak akan partner dengan dia sebab OG dengan OG. Mana satu? Yang tadi muka tua. Uish. Kaya tu. Uish. Uish. Kenal siul. Ada music background. Ada basic background. Kamu masa muda. Ni dah tua sikit. Ni dah tua sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ambil tempat duduk Noah. Ni office Noah mak. Ni lah sebenarnya mak. Sementara Noah akan tunjuk kat mak. Maknya pun tak percaya. Kalau nak jumpa Noah kena duduk sini. Ada appointment. Sebenarnya mak Abang Alif pun kalau nak ni masuk pun dia kena ketuk pintu. Belagaknya kau. Ni, mak tak tahu cerita. Cerita sekarang ni, Abang Alif banyak modal ni. Dia buat berlakon baru ni, dia buat gitu. Makan modal mak. Sebab apa? Tapi view tak tahu mak. Punyalah dia nak ni sebab Abang Alif dia buat benda-benda macam tu sebab dia takut kena release. Rupanya kau yang release Abel. Lepas tu, tapi view tak nampak benda tu. Dia perjuangkan untuk view mak. Tapi nasib baik ada orang belakang. Tak nampak lagi. Nah itu Aina macam mak dah kenal. Eri memang dah biasa. Aslah dah biasa. Alif dah biasa. Capik Nira mak jumpa betul. Amri dah, Cah dah. Ni mak kat dalam ni ada 26 26 orang. Belum kenal. Baru mak kenal 6 orang. Lagi 20 mak tak kenal. Jom kita tengok. Aina akan terangkan kepada Cinta lama. Okey mak.
Ini Hazan. TV je. Ni baru jumpa. Ini Hazan, ini Mak. Mak. Inilah Azan yang nombor sama dengan Wah tu. Dalam TV je. Lama dah tengok. Dalam TV. Dalam TV. Aku nak masuk TV lah. Malaysia hari ini tu. Yang YouTube lepas tu tengok selalu di Mak, TV kat rumah kita tak ada. bukan rumah Kak Imah lah. Tapi TV tak ada. Oh, kat rumah Kak Imah. Rumah Akak dia tengok rumah Akak. Kalau rumah aku memang tak ada TV, pelik juga. Saya pernah. Kau dia pandai buat cerita nak masuk Nak masuk AI ni pandai buat cerita dah. Dah pandai buat fitnah. Nak masuk uji terus. Ya betul lah masuk uji terus. Mak ni Azan mak. Azan ni mak. Sihat pula. Itu saya ada masuk TV Malaysia hari ni. Lepas tu Malaysia hari tu. Wanita pagi hari. Tak, wanita. Wanita hari ini. Malaysia hari tu. Weh, Riff Corner. Ship. Abi di corner. Asal mana-mana ni. Apa? Kita cari orang seterusnya. Pegang ke? Selalu nampak mak dekat dalam live dengan luar kan. Suka tengok. Comel. Azan mak. Ini Azan dia baru je masuk yang ni. Mak tahu tak sebenarnya mak. Azan ni mak teka lagi perempuan. Teka. Dan Saya perempuan betul. Kau ni jangan macam gitu. Mak kau fikir bukan makan. mak kena confuse lah. Tak Aku salah suka orang ni. Tak maaf. Saya kau je lelaki saya jaga pakai. Bakal. Ini yang selalu jaga barang. Tak jadi orang itu. Ya Allah, dia mana-mana malah comelnya. Ayolah Una. Hari tu janji nak Kesian kena Azan. napi tapi tak boleh Bagi napi. Duk ada kerja hari tu ni. Kerja tak habis-habis. Oh tu lah. Tiba dia nak kahwin dengan Nurak lah. Kau ni Noah. Tiba-tiba. Kalau kau bilang. Allah. Mak ni lah bos. Ni bini bos. Kau bawa mak kau sebab kau tak nak kena marah kan? Mana adik kak? Ya. Saya datang awal hari ni. Dia ni. Saya dia. Saya datang awal lagi kak. Jawab ni mak. Jawab. Saya datang awal. Ujung apa kau kan jadi menantu? Bukan. Ini ada PIBG bawa. Kami ada PIBG dah tadi. Tapi tengah mama ni. Kau suruh bawa mak kan? Tak cakap pun. Tak cakap apa ada PIBG. Tak boleh kena jadi kau sebut. Buat betul PABG. Makan ramai anak congkona. Mak ni pika mak. Ni pita. Ini dengan masa KP tu. Ni lah mak nyanyi tu. Nyanyi sikit lagu share. Jemput. Datang. Selek dia tak tahu lagu share. Mak takkan tak tahu lagu share. Tahu tapi tak pandai nak nyanyi. Uish, tahu. Uish. Jangan sampai sikit je. Oh, mak sebenarnya ada lagi yang belum siap. Oh tu belakang. Ada orang tengah bersiap. So nanti mak jumpa lah dengan orang tu. Macam Rina mak jumpa kan? Sediakanlah ni sikit. Oh. Melo ke? Lupa cakap pasal Rina. Baik Rina. Tengok Rina bagi. Ya Allah. Show off juga. Macam kena. Tak bagi tahu ada. Rina Dah pandai sekarang melangit dia betul-betul. tak. Orang mana tengok kat atas je. Pandai makcik cari FIP lah. Ni mak dah belajar. Macam masa kau mak aku. Cik, sihat. Alhamdulillah. Nuah selalu cium saya. Dia memang gini. Mak nampak dia macam kau. Nampak? Ada ilmu belakang kau ni? Lain-lain je. Mak, ni siapa mak? Mak tak selek lah hari ni. Kata lah. Aduh, tak baik dah mak. Tak pakai makeup ni. Apa pula tak pakai? Tadi dalam kereta nak turun. Dah pakai juga. Dah pandai dah sekarang. Beza benar-benar macam mak. Kan macam Omel tu. Dia kena cantik. Tak, ni dia hargai. Rina bagi. Beg ni Rina bagi. Tak, dia kalau dah pakai tu dah hargai dah. Ada tag to Tak, mention tu bukan. masih Lagi satu. Rina, biasa harga kalau gila tu. biasa kalau kita bagi hadiah, kita akan buang kan. Ni si ada harga tu. Tahu tu berapa tu? Biasa. Siapa aslah nampak jom corner potong tangkona ya? Kata ni 1,590. Buat main. Buat main. Itu barcode. Mak. Itu barcode. Mak, kalau mak tengok mana perempuan yang mak nampak ni mana yang paling cantik?
Pula dah. Jenuh nak pilih tak boleh lah pilih. Masa tak jenuh nak pilih semua. Contoh. Semua cantik. Anak semua cantik. Semalam punya konten dah pilih dah lelaki. Hari ni perempuan pula. Oh, nampak terdesak sangat Suruh pilih depan-depan Nampak terdesak sangat Pilih depan-depan Bukan. Kau ni pandai Okey, macam ni lah. Aku jujur lah. Sebenarnya semalam aku cari jodoh untuk mak aku. Jodoh Jodoh kan mahal Semalam ada 9 orang jejaka. Satu pun mak tak pilih. Kenapa? Bukan satu tak pilih. Mak pilih semua. Cuma pojak je mak tak pilih. Pojak tu mungkin kau tak kenal lah. Pekerja kekanda. Tapi yang mak pilih aku sekarang ni, aku dah risau dah. Lepas ni mungkin kekanda datang aku kena panggil daddy. Sebab mak pilih dia kanda. Oh, surprise ya. Dia pilih hak yang back to back. Ipan Pilih orang kaya. Kanda. Jom. Mak, Okey, jom. konten teka-teki tak? Jom Siapa? Okey, jom. Kita settle konten dulu. Okey. Jadi kita jumpa yang ada yang tengah bersiap. Kenapa mak ni lagu hitam manis? Hitam terlalu hitam. Tapi kalau jumpa hitam ni hitam terlalu hitam. Ini aku nak ajar mak kau sokok ni. Aku nak ajar mak kau pakai sokok hidung. Ya, keluar sini. Ajar mak kau lagi. Mak kau akan jadi budak jenis culture shock. Tapi memang dah kena risau tu. Tu siap mak tu. Tengok. Macam lupa tu, dia asal-usul lah. Duduk ke main sopan tu, Dia duduk kat rumah gini. Duduk kat rumah je. Duduk rumah gini. Aku risau tiap kali jumpa balik, tolong masukkan saya dalam AI. Sudah. Boleh. Lepas tu aku dah tahu lah. Saya take sokok kan. Saya take sokok tau guys. Sebab Ni Jai. Apa? mak saya marah. Jangan buat lagi Nanti mak marah tau. Mak saya marah. Tapi aku dah tahu lah kalau mak aku masuk AI, siapa? Oji lah. Kau dengar Riz kan? Riz tak boleh. Bahaya. Jangan nanti dia ajak mak kau keluar malam-malam. Ui, serius lah. Ui, Riz. Ajak mak kau kena night life. Ui. Ajak mak kau. Ajak mak kau tu. Tu lah. Kata sok. Mana mak kita? Mak kita. Mak tengok mak Nuah buat orang mak kat sana. Nuah buat orang mak. Nanti dia calik semua orang kat sana tu. Mak tengok jadi Nuah buat orang tu. Dia tengah tengok sikit tembak kat dia. Nuah behave sikit lah hari ni. Ada mak ada behave sikit. Biasanya setengah tu di sini kat tepung. Tapi saya ni macam sebab ada mak ni. Dia tunjuk baik sikit dia tak. Dia macam tahan diri. Dia tengah menahan diri. Dia behave lah. Menipu tu mak. Biasanya dia calik terus. Biasa daripada menipu tu menipu. Dia pun baik semua ni ada mak. Lagi sekali mak. Satu je. Sama je. Buruk sikit. Nyanyi buruk. Aina. Angkat mak. Hazan. Angkat mak. Pandai ni. Hazan, aku hantar kau je. Angkat mak. Hazan. Kau kenapa behave pula tiba-tiba? Mak dia. Biasanya kau bukan main buat orang. Kau pergi naik kat Bina marah sekejap lagi. Akak tengok ni, tak naik lagi. Rina, comel kan mak Rina kan? Lu rumah. Nampak? Dah masuk gua punya kawasan tau. Lu sudah masuk gua punya kawasan. Lu ingat kau boleh duduk diam? Lu masuk tempat gua. Kalau mau langgar tempat gua. Lu sudah mabuk lah. Ada mabuk lah.
Dah mabuk cakap ni. Pasal lu masuk tempat luar. Mak, ni tempat rahsia kanda. Ni sebenarnya kanda seorang je tempat ni. Sebab dia back to back superstar. Kejar. Tu, kasih habis budak ni. Oi, apa buat? Kenapa? Kau tak kenal Masuk kita punya kawasan. Kau salah. Oh my god, dia bukan skandal tu ke? Tak. Dia kasi hentam dia orang. Dia dah tak kenal pasal dia mabuk. Jangan lah sikit Rina. Apa nak ganda? Oi, kau asal kacau skandal aku. Dia nak kacau lelaki dia tau. Kacau je siapa-siapa tu. Dia mencari. Sedang mencari. Saya akan tu gigi ori tau. Gigi ori lah. Gigi ori. Banyak kuat. Rina, betul. Kan kau belikan beg untuk dia. Dia pakai tak? Lepas tu kau tahu tapi kantai harga Kau tak buang tu, dia pakai sedia harga-harga. Sangkanya nak pergi mana? Dah jumpa ke suami baruku. Kalau dah jumpa, tolong bagi tahu. Contohnya nak pergi mana? Bombastic side eye. Criminal offense. Flashing tu tanda. Sokok lu. Sebab daddy aku tu. Daddy. Malam tadi semalam punya video memang kami cari jodoh untuk mak. Ada 9 je jaka. Mak pilih ke kanda. Betul. Tu akan jadi daddy kita. Bos ni sendiri kat belakang tu. juga tu. Saya kena panggil tanda daddy ni. Kena Aduh, belum kerja tanda. Tiba-tiba jadi daddy. Ada makan-makan mak. Uish, ada makan-makan. Malam tadi dia cakap jangan puasa. Najla, ni Najla mak. Dia lah, itu dia cuti 2 minggu. Dia sakit. Dia operate. Dah potong. Tu dia dah potong sini, dah potong sana. Mak Echa comel kan Echa? Echa macam memang Paling comel mana? Paling comel. Mak minum air mak. Bagusnya. Daun. Mak naik kopi. Mak dia sedang paip. Pedas. Oh dah tak tu. Mak baru datang. Mak baru datang sehari. Fans hantar makanan. Anak. Dia vitamin ni. Tak tahu lah. Tiba-tiba ada vitamin lah. Tiba-tiba ada vitamin. Aduh. Dari tepi lah. Mana FIP kali ni? Kau tengok kan dia buat tak habis dengan rokok dia tu. Bukan boyfriend. Tu daddy saya. Daddy saya. Tu. Mak, ni siapa mak? Ni siapa? New hubby. Tolong habiskan rokok. Ush, ada kena gaduh sekejap, Ma. Ada kena gaduh. Nampak? Ada kena gaduh. Sempurna yang suruh. Sempurna yang bagi signal tadi. Pergi pada gaduh. Ush, Hantar budak-budak tipu. Nampak? tipu. Kena tipu. Ketua selalu steady. Kita beg tu, Mek. Ambil beg tu. Tunjuk sikit harga berapa. Lu mesti nak macam harga je. Beli aku Kan, mahal kan? Mahal tau. Benda memang mahal. Mahal lagi beg noir. Beg Mak pakai Gucci, mak pakai VC je. Kau tak beli mak Gucci juga? Mak pakai Gucci. Mana Dino pakai? Mana yang Dino pakai? Dia tahu lah. Ni je, Predo je Dino pakai. 200 lebih. Gucci aku tahu dia pakai Gucci. Mana? Masih More the taste, Mak. More the taste. You gotta taste, man. adik-adik ni sekarang. Mak, muka dia sama? Dalam mak, saya cantik. Sama muka dia? Ha? Semua apa kita orang? Kalau datang sama cuma-cuma. Kalau kita jalan sekali orang ingat Cik kakak kita orang. Kakak. Mak, Daddy tengok Daddy. Lagi san. Daddy teruk, Daddy. Momen together dengan Hazan. Sesuai lah family ni.
Dia perempuan. Ni. Mak, yang ni tolong skip, tolong. Kat dia. Dia balik dulu. Apa ni? Nampak? Ni bos. Cakap lah. Cakap semalam. Alah malu-malu Cik. Belasin. Mak, Abang Ali kenal tau macam corner. Nampak tak? Nampak tak Mak famous? Parents paling tolerate dengan konten. Talent. Parents paling banyak kerjasama dalam konten. Ayah saya, Cik Mas Rudi pun akan dalam pencalonan juga. Ya. Tapi dia top tu je. Tidak komit. First time. Bel, apa yang sangat mak blushing lah. Apa yang sangat? Ni macam ramai sangat orang kacak kat office ni. Dia blushing lah. Ini mak blushing tak? Kita dah biasa tengok. Ni dah biasa. Blushing juga. Tengok mak blushing apa? Weh. Kak Bella ada saingan ni, saingan berat. Akak jangan marah mak saya. Tak sesuai apa dia kata gitu. Tapi mak saya memang cari umur bawah 30. Lu ah. Video semalam pun memang saya ada 9 je jaka bang. 9 dia pilih ganda. Yang ni saya risau dia ada. Saya dah risau dah ni. Tak masuk apa? Cepat. Mak, bagi kamar, jujur je. Jujur. Bagi yang tahu yang itu. Selama ni, apa yang Mana join OG? Saya Bila bukan OG. Otak. otak Mak, mana? Mana ni? Datuk. Di belakang. Datuk. Datuk. dah official dah tu. Habis dah bersetujui. Datuk. So Saingan ni. Datuk. Dua dan only. Talent otak AIT. Dah ada channel lepas ni. Kalau boleh jadi fan club, otak AIT boleh komen. Betul. So Buat TikTok lah, TikTok. sebab tapi kalau konten macam ni abang ni tak buat konten sukan ni. Kalau konten sukan ni mau tangan lutut. Mak boleh lah sukan ni tahan nafas paling lama. Konten masak lah kan. Habis. Buat masak ni cikgu. Konten dengan kanan konten masak. Okey. Abang pun dah kata tu. Setuju. Maksudnya dia dah minta izin lah kat abang tadi. Sebab sekarang ni dia nak datang AI pun dah boleh make up pakai lipstick dah. Kena nampak dah. Kalau tidak jarang macam ni. Tapi masih budak dengan abang. Aku terpelik. Jangan Kak Bella. So memang dah setuju lah. Mana cari jodoh tak, Mak? Dia bukan OG. Apa tadi bang? Otai. Dia otai abang dia. Dia bukan OG lah. Dia dah kira tinggi otai. Memang gini lah. Memang boleh masuk. Tapi itulah. Apa yang nyanyi Teon Mas apa? Kilau Mamas. Dah tak ada dah. Kalau tidak, Ejah Mak raya ni kalau nyanyi suara gini Tadi pun lepas nyanyi AI ni team. Apa? AI team. AI team ni. Hitam manis dia nyanyi. Macam gini lah. So dekat sini kita ada banyak pilihan jejaka untuk Mak pilih sebagai calon dia. Mak blushing. Hari-hari mak datang ke Bazri. Siapa yang handsome di mata Mak Ni ikut Nuak. Memang lu contohnya. Tapi ni kita akan pilih antara dua orang dan seorang kata singkir. Cepat sikit. Mak ikut pada handsome tak? Ikut tes mak. Yang pertama kita akan pilih antara Rif dengan Harry. Lelaki. Habis masuk sekali. Menang lah Abel. Pi. Logat tadi. Habis tukang kau bangga mas sekarang. Okey Mak. Antara Rif dengan Harry pilih salah seorang. Rif dengan Harry. Buat paling handsome. Jangan tengok ni, ganggu semua-semua ni. Habis buat handsome.
Habis keluar lah habis. Apa ni? Harry. Sikit. Ayo. Okey, sekarang kau. antara Harry dengan Daus. Kenapa Harry? Mana Harry dah masuk ni next stage lawan orang dulu. Tak apa, terus je lah begini. Memang tak cekok. Benar sih. Satu juara bertahan. Siapa juara bertahan? Kanda tak masuk Kanda. Kanda masuk lah. Kanda mana pilih sebelum dengan Tony? Oh, kan dia dah menang. Dia dah jadi dah. Kanda menang dah. Aku yang menang, betul tak? Saya menang Lemak. Datuk tak masuk sikit Datuk. Harry dengan Daus. Harry Daus. Tak Harry. Harry sama tak rumah makcik ni Mak pilih sebab tahu banyak kerja kau boleh buat ni. Kerja apa? Belum lagi. Kerja membazir. Okey, kalau tu kita panggil orang yang masuk kampung juga. Amri. Harry mak kan. Okey, siapa juara bertahan? Harry lah. Kanda. Dulu dia first yang datang. Mak jangan bagi perasaan mak. Kita ikut kata hati mak. Jangan jaga perasaan. Tak ada pilih kau lah. Heboh je yang ni. Skip lah, Mak susah pilih. Skip. Sabar lu. Sabar. Jangan mikir. Mak ada screen time ah. Mak kata Harry. Sini. Hari ni saya nak datang dah, Mak. Kalau Harry bertahan sampai hujung, kita akan lawan dengan Kanda. Kalau tak hujung. Aduh. Mak itu sesa. Okey. Capik ada badan. Sekarang ni Harry dengan Aiman. Oh, ingat. Saya ada twist tahu. Apa ni mesti Ini Mak viral dekat dalam video saya tau. TikTok. Mak tak kisah. Oh, yang 5,000 like. Mak jangan fikir lain. Oh, yang mak tolong kau ni Mak tolong bersihkan tangan. Like tak boleh ni kebahagiaan tak boleh. Ya, like tak boleh bawa kebahagiaan. Apa lah. Mak tak suka kan rambut cina. Okey. Boleh nampak dah mak ni. Mak geli sikit. Aiman, Harry. Aiman letak topi ni mak. Tapi sikit ganggu. Yang blond. Ni. Betul. Dah ambil 3 lawan sebelum kita. Mak ni awas tak blushing. Dah nampak dah dia pilih siapa jadi. Padahal pilihan yang mudah ni, Mak. Betul mak. Test power belum ni. Mak bagi 2 mak. Hebat sih. Lepas. Mudah ni. Ada lagi. Ini mana? Dia macam geli-geli sikit. Masih mau dia. Ada lagi tinggi pun tak. Okey. 5 mak, 5. 5 minit kan? Okey. Go. Serabut. Serang Mak. Datuk. Thank you ayah. Aduh. Capek dah. Sini lah. Oh, ini ada badan. Mak nampak tak dia? Dia panggil saya macam tu. Dia ada badan. Okey. Tak apa. Capek dengan Harry. Apa campi dah ni? Malaysia. Berapa kilo guys mak keluarkan? Mak tak kuat. Hai mak. Jangan lupa pasal dia. Mak pengsan siapa mak? Mak kalau pengsan mak senang mak. Dodol mak takkan jadi mak tanpa saya. Mak yang tu cari. Apalah sangat mak. Mak ikut kata hati mak. Mak kalau Urat tu. takkan nak ikut hati. Apa boleh cari mak? Sumpah ibadah. Banyak angin ke tu bagi? Mak fokus on me. Betul penting tu. Paling dia. Ini terbukti otot memang function. Dekat perempuan memang minat. Contoh dia tengok badan tu. Sanggup pilih badan dia. Kau kena tahu dulu angkat kayu. Badan. Oh, sebab kalau motor mak rosak, bukannya saya tolak motor. Yang motor-motor mak naik atas motor. Kau pun kalah. Ni orang ni. Wow. Dia Oji. Nama dia Datuk. Saya tahu. Saya pun tua lah mak. Lagi pun saya tak ada badan macam ni. Tengah buat. Ya, tengah buat. Ni orang ganda ni. Datuk atau capik mak? Mak, kan sekali mak dah paling parah. Mak, aku datin. Dia pada mengayat dia. Mak, tapi suami orang. Lagi taste
hari birthday kamu. Tapi mak pilih. Gemar ada jadi. Oi. Taste mak kan. Taste mak. Datuk tak aku buat muka esok. Saya tak esok pun. Datuk buat macam online pula. Datuk muka rias. Bukan lah. Pilih Datuk pula. Oh, ciri otai. Mau ni mau eh. Lagi kan bila mak cakap apa? Kenapa mak pilih Datuk? Lu kau pun best. Kau tahu dia pilih Datuk. Sebab apa? Sebab nak jadi dating. Tapi final. Final pak, final. Yo. Baju Ini Dah balik dah balik. Mak itu dah jadi satu dalam mak ambil balik. Mak tengok ayah zaman sekarang, Datuk pun dah banyak muflis. Betul tak? Tak semestinya ada pakai Datuk, duit banyak. Betul? Ni, kadang lagi sikit kalau ada. Mak gelak dia tak ambil. Nak yang mana? Pilih elok. Datuk atau kanda? Datuk ataupun kanda, pilih kanda aku. Datuk. Kalau dengan kanda ni, memang semalam punya konten pun sama juga. Kanda dah pagi ni. Aku mak dah kena dah. Betul kanda. Nanti ada sebab dia, tak ada sebab dia buat macam ni. Okey, kenapa mak? Sebab apa? Boleh sebab? Sebab satu dah kenal lama. Sebab dua. Sebab dua, kesian tengok kanda. Sebab kesian. Kesian. Jujurlah, yang ketiga jujur kan? Handsome kan? Yang ketiga, cepat bagi je. Yang ketiga. Pasal kanda dia tanya. Duit kat mana? Kat mana ada lah tu. Mentang-mentang itu aku tunjuk YT Studio aku, adalah sikit. Aku cakap, kanda ni oh sayang kanda. Kau sayang kanda. Siap betul. Oh, pandai sekarang ni. Yang bukan-bukan tadi pilih sado. Nampak kanda. Pilih Datuk tu dah terkejut lah tu. Tapi dia kat tadi bini Suami orang berjalan. Dia kira orang berjalan. Nanti Datuk. Mak orang dia penyondol. Apa pun, terima kasih. Terima kasih Aina. Okey, apa pun terima kasih yang menonton. So, agak kurang suka dengan konten ni. Itu terima kasih. So, terima kasih semua. So, jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga makanan yang penting, jaga solat. As, Dudah. besar-besar. Bas. Bye. Bye-bye. See you next time.